Semenanjung Malaysia terdapat kira-kira 100 kerusi parlimen yang majoriti pengundinya adalah orang Melayu, di mana waktu ini PAS memiliki 43 kerusi, Bersatu 31 dan Barisan 26 kerusi. Dengan keadaan trend politik yang tidak menentu buat masa kini, terutamanya dengan pergolakan dalam perikatan, maka kemungkinan besar tiada satu pun gabungan yang akan memperolehi 112 kerusi untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Pergolakan dalaman perikatan kini adalah mengenai siapakah yang akan bertanding dalam sebahagian besar daripada 74 kerusi parlimen yang kini dipegang oleh parti PAS, Bersatu dan ahli-ahli parlimen yang tiada lagi bersama Bersatu. Ini bermakna selepas PRU ke-16, kemungkinan besar Malaysia sekali lagi akan mempunyai kerajaan perpaduan. Dan Malaysia memerlukan suatu kerajaan perpaduan Melayu Islam demi kestabilan politik. Ini bermakna, dan saya sedar, ramai rakyat Malaysia juga sedar bahawa pembentukan sebuah kerajaan campuran yang baru dengan kerjasama UMNO Barisan adalah sesuatu yang mungkin besar akan menjadi realiti. Ini kerana rakyat tidak lagi inginkan kerajaan yang dibentuk oleh Pakatan Harapan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. MAP menyokong segala usaha untuk tujuan membentuk suatu kerajaan sedemikian rupa. Kaum India dan MAP sudah muak dengan sikap Anwar Ibrahim yang hanya menggunakan pelbagai helah dan menunggang isu retorik untuk kekal berkuasa. Dalam pergolakan politik dalaman perikatan, apa yang jelas adalah perikatan telah hilang perhatian terhadap 39 kerusi campuran yang kini dipegang oleh PKR dan Amanah. Kesemua kerusi ini dimenangi oleh PKR dan Amanah bukan dengan undi majoriti kaum Melayu, tetapi dengan undi kaum Cina dan India. Pada hemat saya, trend undi kaum Cina sama ada mereka kekal dengan DAP atau tidak keluar mengundi. Bagi kaum India pula, saya dan MAP mampu memberikan 70% undi kaum India dari 39 kerusi yang saya nyatakan tadi, dan ini akan membawa kemenangan besar kepada perikatan. PKR akan kehilangan sekurang-kurangnya 20 buah kerusi, manakala Amanah pula akan kehilangan 5 kerusi dengan sokongan parti MAP sahaja. Ini adalah berdasarkan andaian tsunami undi Melayu pada PRU yang lepas kekal dengan perikatan. Kita lihat pada PRU yang lepas bagaimana tsunami Melayu Islam memihak kepada perikatan. Jadi sekiranya status quo ini dikekalkan, bagi membentuk kerajaan persekutuan, memerlukan sokongan padu dan mantap daripada kaum India daripada 39 kursi yang kini kepunyaan PKR dan Amanah. Ini boleh bermakna kehilangan besar kerusi PKR dan jawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan beliau tidak akan berdiam diri menanti keputusannya. Beliau akan melakukan apa saja untuk mengekalkan kuasa. Jadi, apakah senjata pertahanan utama Anwar Ibrahim? Beliau akan menakut-nakutkan PAS, Bersatu, Datuk Hamzah dan UMNO bahawa saya adalah musuh Melayu Islam. Ini adalah trump card beliau demi menakut-nakutkan parti-parti Melayu agar tidak mendapatkan kerjasama saya demi mengekalkan kuasa. Saudara-saudari sekalian, saya tidak akan dilantik sebagai senator 2 kali oleh Yang di-Pertuan Agong sekiranya saya anti perlembagaan. Saya tidak akan dilantik timbalan menteri oleh Datuk Najib sekiranya saya anti Melayu. Saya tidak akan dilantik menteri oleh bapa pembangunan moden dan pemimpin yang amat mempertahankan hak Melayu, Tun Dr. Mahathir, sekiranya saya anti Melayu dan anti Islam. Ya, semasa saya menjadi menteri, isu ISET timbul. Tapi ISET adalah tidak lain tidak bukan manifesto Anwar Ibrahim dan DAP yang terkandung dalam buku manifesto mereka sendiri. Saya cuma diperalatkan oleh mereka. Selepas ini saya percaya jentera cyber Anwar Ibrahim akan melakukan serangan ke atas saya kerana 39 kerusi mereka kini tergugat dengan sokongan saya kepada parti-parti pembangkang. Jadi, janganlah perikatan terpedaya dengan tipu helah Anwar Ibrahim. Bahagian kedua, data bagaimana kerusi-kerusi ini boleh dimenangi akan saya kemukakan dalam beberapa hari. Akaun TikTok pertama saya telah digodam. Kalau ini pun kena godam, silalah lihat pada Facebook atau YouTube saya.